Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasha Najia binti Rozman. Hari ini saya akan membentangkan pembelajaran digital abad ke-21. Objektif kita pada hari ini adalah saya akan membentangkan yang pertama, peranan dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar dalam konteks pembelajaran digital. Yang kedua, ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan. Yang ketiga, bagaimana seorang pelajar boleh dapat memupuk perkembangan minda dengan melibatkan diri dalam teknologi baru. Yang keempat, saya akan mengulas sedikit kepentingan kemahiran emosi dan keberkesanan interaksi sosial dalam kalangan pelajar. Dan terakhir, saya akan memberikan rumusan keseluruhan tajuk pada pembentangan saya pagi ini. Yang pertama, kita akan membincangkan peranan-peranan pelajar dalam konteks pendidikan digital. Yang pertama adalah seorang pelajar mestilah bersikap proaktif dalam mencari maklumat. Yang kedua, pelajar mestilah mestilah menguruskan masa yang baik dan bijak daripada melakukan benda-benda yang tidak berfaedah. Yang ketiga adalah mengamalkan etika digital dengan tidak menyebarkan maklumat palsu atau maklumat-maklumat yang tidak sah. Yang keempat adalah menunjukkan disiplin diri dari mengelakkan sebarang gangguan yang melalaikan kita daripada menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, saya akan membincangkan ciri-ciri persekitaran pembelajaran secara digital. Yang pertama adalah seorang pelajar mestilah mempunyai accessibility dan flexibility yang mesra pengguna, yang mana yang kita boleh guna di mana-mana tempat, tak kira masa maupun tempat. Yang kedua, kandungan pembelajaran mestilah interaktif dan menarik. Yang ketiga, kolaborasi komunikasi yang berkesan antara guru dan pelajar juga merupakan persekitaran pembelajaran digital untuk mendapat yang lebih berkesan dan efektif. Yang keempat, saya akan membincangkan bagaimana cara pelajar boleh memupuk perkembangan minda yang berkesan dengan melibatkan diri dalam teknologi baru dan belajar secara yang berkesan. Yang pertama sekali, pelajar tu mestilah menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif. Kemajuan teknologi kini telah membuka banyak peluang pembelajaran yang lebih dinamik, interaktif dan lebih berkesan. Selain itu, pendekatan pembelajaran berasaskan projek juga memainkan peranan penting dalam memupuk perkembangan minda para pelajar, kerana dengan mereka boleh menggunakan teknologi seperti membangunkan laman web, mencipta aplikasi mudah alih atau menghasilkan kandungan digital seperti blog dan video. Di samping itu juga, pelajar dapat berinteraksi dengan komuniti pembelajaran global seperti forum pendidikan, kelas dalam talian serta pertandingan digital. Hal ini kerana boleh bertukar-tukar pendapat atau idea dan juga dapat berkolaborasi dengan individu dari berbagai latar belakang. Yang keempat, saya akan membincangkan dua subtopik di sini, iaitu kepentingan kemahiran pengurusan emosi dan juga keberkesanan interaksi sosial. Yang pertama, kepentingan yang perlu ada pada pengurusan emosi ialah pelajar perlulah meningkatkan motivasi diri dan ketahanan diri. Yang kedua, pelajar mestilah mementingkan kemahiran pengurusan emosi yang stabil supaya dapat mengawal tekanan yang lebih baik. Yang kedua, keberkesanan interaksi sosial adalah dapat meningkatkan penglibatan seorang pelajar dan akan saling bekerjasama antara satu sama yang lain. Yang kedua adalah pelajar juga dapat mengurangkan rasa kesepian dan juga menggalakkan sokongan sosial antara pendidik dan pelajar. Yang terakhir, rumusan.
Pembelajaran digital amatlah penting dalam pendidikan abad ke-21 dengan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran digital turut menyokong pembelajaran sepanjang hayat dan dapat memperkasakan lagi kemahiran digital dalam kalangan pelajar dan juga pendidik. Sekian, terima kasih.